Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Danish. Kali ini Ustaz akan menerangkan tentang hukum dalam Islam. Untuk pengenalan, seluruh kehidupan manusia terletak kepada 5 hukum utama yang wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Kesemua perkara atau perbuatan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan kelima-lima hukum tersebut. Adik-adik tahu ada berapa hukum dalam Islam? Betul, ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat haram dan yang kelima makruh. Okey. Yang pertama, wajib. Apa maksud wajib? Mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa besar jika ditinggalkan. Contohnya, solat fardu 5 waktu. Untuk yang kedua adalah sunat. Apabila mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Contoh, bersedekah. Okey, untuk yang ketiga, harus. Tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contoh, tidur atau berehat. Yang keempat pula, mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Ia adalah haram. Contoh dia adalah bergaduh atau mencederakan orang lain. Yang kelima adalah makruh. Bila mana mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Contoh, tidak menjaga penampilan diri. Okey, itu saja daripada Ustaz Danish. Selamat beramal.